Kali ni kita nak share pot colek viral yang ada kat Melaka. Assalamualaikum bang. Salam. Bukan abang ke yang viral kedai kita hari tu? Ya bang, betul. Kita yang viral kan bang. Sebab saya datang ni, saya dengar ada menu baru. Ya betul bang. So sekarang kita ada buat yang tofu pula. So customer boleh request nak basah boleh, nak berkuah pun boleh. So yang ni semua boleh jadi yang tofu bang. Satu line ni semua sampai ujung boleh buat yang tofu. Yang ni boleh bang. Yang ni Cik Fan. Dia macam kuih tiaw. Ni pun biasa dia nampak. Dah nak tinggal sikit dah ni. Oh tinggal sikit je bang boleh lah bang ambil yang tofu satu, yang kering dengan basah sekali dengan ni bang. Boleh bang. Okay bang, ni saya dah pilih. Ni yang ni untuk yang tofu basah, Okey yang ni. yang ni untuk yang tofu kering bang. Okey yang ni untuk yang kering. Kat sini makan ikut bajet customer bang. Ya betul bang. Kat sini makan ikut bajet customer. Macam abang punya tadi abang order yang tofu kering dengan yang tofu basah kan? Betul. Okey untuk yang tofu kering abang dapat RM30. Dengan yang tofu basah abang pun dapat RM30. So konsep makan kat sini ikut bajet customer lah. Ni abang punya tofu kering. Abang punya kuah abang nak sekali ke asing? Nak sekali bang. Okey sekali. So kat sini kita ada dua sos lah. Kita ada sos merah dengan sos hitam. Abang nak banjir tak bang? Saya nak banjir bang. Okey bang, abang nak banjir. Saya bagi banjir bang. Ini kuah apa bang? Ni kuah sos merah bang. Dia pedas-pedas bang. So dia kena combine dengan sos hitam tu lah supaya rasa dia sampai. So yang ni pedas, yang tu pula rasa apa bang? Satu lagi tu dia tu. manis-manis bang. Yang tu pun kasih banjir bang. Boleh. Okey, sos hitam kita. Pekat-pekat je ni bang. So kira kalau campur ni bau serasi bang. Rasa Bau dia. serasi. Tapi untuk kalau nak kuah banjir, cakap je kita boleh bagi tanpa cas langsung. Terbaik bang. Ni udah abang. So yang ni yang tofu kering, abang dapat sekali dengan kuah sup. Untuk yang tofu basah pula abang dapat sekali dengan kuah sos merah, sos hitam. Lepas tu abang ada order colek dan juga kena rebus tadi kan? Betul bang. Kat sini ada buka mini catering ke bang? Ya betul bang, kita ada mini catering bang. So untuk promosi istimewa percuma, set antara Pro Pack ni hanya akan berlaku pada 20 pelanggan yang terawal untuk bookingan kita sahaja. Yang ni macam mana buat tempahan bang? Okey, kalau nak buat tempahan kat sini, korang boleh wasabi nombor ni 018 765 0617 ataupun kau boleh walk in datang kedai untuk buat tempahan. Dan juga untuk yang tofu dan colek, kita orang akan buka setiap hari kecuali hari Khamis kita orang cuti. Okey bang, saya hebohkan orang bang Boleh bang.